Malam yang gila untuk SmackDown. Elias Nario comeback, lepas tu jadi new champion untuk United States. Gila. Ada lagi benda yang menarik dekat SmackDown pagi tadi. Jom kita sembang. Yang belum layan, yang belum follow, kasih follow dulu makasih ya. Pagi tadi SmackDown start dengan hadirnya General Manager SmackDown Nick Aldis mengumumkan yang malam ini akan ada satu match yang sangat-sangat best. Bagi aku sangat-sangat best lah, sebab match di antara Drew McIntyre dan juga Jacob Fatu untuk One Contender WWE Undisputed Champion. Aku sangat-sangat menunggu-nunggu match itu sebab nak sangat Jacob Fatu menang. Kemudiannya Cody Rhodes pun datang. Dia pun ada semang sikit lah sebab apa dia kalah dengan Seth Rollins. And then dia mewar-warkan yang siapakah yang layak berjumpa dekat dengan dia di Saturday Night Main Event untuk WWE Undisputed. Dia sebut nama Drew McIntyre, kena bu. Dia sebut nama Jacob Fatu, semua bersorak. Bagi aku nak sangat tengok Jacob Fatu itu, walaupun kalah lah dengan Cody Rhodes kan, tapi at least dia mencabar world title untuk Jacob Fatu. Tapi tu kita kena tunggu ujung-ujung video. First match kita ada Alexa Bliss, Charlotte Flair versus Zarya dan juga Sol Ruka untuk WWE Tag Team Women Tag Team Champion. Match ni best. Aku suka gila gandengan Zarya dengan Soruka ni. Memang aku nak sangat dia jadi champion. Tapi itulah Charlotte Flair dan juga Alexa Bliss lagi menyerlah lah kan di mata WWE ni. So match ini dia macam ada sikit-sikit hint untuk NXT, yang di mana Black Monroe dia datang kacau. Bukanlah kacau pun, dia keluar dekat penonton tu, menggagu-gugat lah fokusnya Soruka sebab dia orang ada feud kan dekat NXT. And then Charlotte Flair terus angkap itu Soruka, bawa naik atas, dia kasih submission. Tap out lah itu Soruka. Alexa Bliss dan juga Charlotte Flair retain untuk WWE Women Tag Team Champion. Lepas tu kita ada Sami Zayn Open Challenge lagi untuk United States. Ini yang kali ke berapa aku tak ingat, 5 ke 6 agaknya. First kali The Miz datang, baru nak cabar-cabar, keluar si Carmelo Hayes ini membantai dari belakang. So nampak sangat diorang dua ni macam dah tak sefahaman dah ni. Lepas tu bodyguard lah meleraikan diorang ini. Aku tak sabar nak tunggu feud diorang ni macam mana pergi. Tak sabar. Lepas tu aku menunggu siapakah pencabar untuk Sami Zayn United States. Adakah Obah Fahmi? Aku mengharapkan Obah Fahmi, tetapi tidak. Wrestler yang lama menyepi disebabkan injury, Ilya Dragunov is back. Video sebelum ni aku ada sembang kan yang Ilya Dragunov ni dah recover daripada dia punya injury. So tinggal tunggu masa yang tepat untuk dia comeback. So mula aku punya prediction mungkin dia akan keluar dekat Royal Rumble tahun depan. Tapi dia datang untuk Open Challenge. Amazing punya match yang dilakukan oleh Ilya dan juga Sami Zayn ini. End up ujung-ujung si Solo Sikoa ni keluar, dia menggagu-gugat juga si Sami Zayn itu. Tapi Sami Zayn sempat lagi dia buat signature move dia tu dekat Ilya Dragunov, nak buat haluva kick tak sempat. Ilya Dragunov ni kasih torpedo smash tu. Lepas tu dia buat H-boom, aku tu takkanlah pin Ilya Dragunov new champion untuk United States. What a comeback. And then terus menang mid-card title. Tapi bahang itu sekejap sahaja. Lepas dia bersalam-salaman dengan Sami Zayn, datang MFT membantai si Ilya Dragunov dan juga Sami Zayn ini. Lepas tu Dragon Lee pun datang. Rey Fenix pun datang sebab dekat backstage tadi diorang ni mengapi-ngapikan Rey Fenix. Dia masuk nak tolong, Rey Fenix pun kena bantai. Kemudian suasana jadi gelap, keluarlah orang kata video promo si Uncle Woody ni. Mencabar-cabar budak-budak MFT. Dan lepas je Uncle Woody tu berucap, keluarlah diorang berempat ini. Macam best juga nak tengok 4 lawan 4 di War Game. Ataupun mana tahu Wyatt Six ni dia nak cari seorang lagi pengganti. Siapakah ia? Adakah tak tahulah. Aku tak ada calon yang sesuai untuk Wyatt Six ni. Takkanlah Nikki Cross nak join War Game kan? Tak boleh. Mana boleh bantai perempuan. Lepas tu aku suka segmen si Aleister Black dan juga bininya ni, Zelina Vega. Zelina Vega pun dah hitamkan rambut dia. Dah orang kata hitam putih. Kalau tak sebelum ni dah macam anime Hero Academia tu, merah putih. Macam mystic couple lah. Aku tak sabar nak tengok next feud dia dengan siapa. Adakah Damian Priest dan juga Rhea Ripley akan berganding bahu lagi? Terror Twin akan kembali untuk membantai ini couple. Aku pun suka juga kalau Rhea dengan Damian Priest ni kembali berdua. Lepas tu kita ada tag team punya match, MCMG versus Los Garza. What a performance daripada kedua-dua tag team. Tapi match ini dimenangi oleh Chris Sabin dan juga Alex Shelley.
Selepas mereka berdua ini mengkasihlah finisher tag team dekat si Hambir tu ke dekat Angel, aku tak pasti tadi. Sekali and then pin, diorang menang. Tolonglah WWE push lah diorang untuk title. Asyik muka street profit je kan. Lagu Jacob Fatu berkumandang tapi Jacob Fatu tak keluar. Pergi backstage, kita dapat tengok Jacob Fatu telah dibantai, tak tahulah kena bantai ke almari tu jatuh dekat dia ke. Lepas tu sampailah keluarlah berdarah lah mulutnya. Tak tahu siapa yang buat. Lepas tu ni Ellis pun datang, tiba-tiba dengar lagu Drew McIntyre dekat. Kemudian keluarlah Drew McIntyre dengan muka tak bersalahnya. Tapi ada rumours yang kata Drew yang buat, ada yang kata bukan. Siapa yang buat tak tahu, sebab ni Ellis tanya Jacob Fatu hanya diam saja, kemudian terus keluar lagu Drew McIntyre. So Drew McIntyre naik atas sebab match ini adalah one contender untuk WWE Undisputed dekat Saturday Night Main Event. Nick Aldis pun keluar nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Tiba-tiba dengar suara daripada belakang. Si Cody Rhodes datang dengan marah-marah. Dia kata, you want some, can't get some. Tak ada. Dia kata, dia macam tak puas hati lah. Dia kata, sanggup kau buat Jacob Fatu macam tu kan. Lepas tu dia kata, kau nak sangat match title ni kan, jom kita buat sekarang. So official, Cody Rhodes versus Drew McIntyre untuk main event WWE Undisputed. So malam ni terus ada title punya match. And then Cody dengan casual punya baju lawan dengan Drew McIntyre. Mula-mula aku tengok dah macam street fight lah diorang lawan. Macam Cody Rhodes betul-betul marah, nampak naik share dia. Match berlangsung dalam dekat 15 minit, 15 ke 16 minit macam tu. End up hujung-hujung aku ingatkan ada new champion. Tapi match ini DQ disebabkan Cody Rhodes menghempas title ke kepala Drew McIntyre. Lepas tu DQ, launching pun berbunyi, ada kembali baliklah title yang dekat Cody Rhodes. Lepas tu Cody Rhodes nak buat crossroad dekat atas table announcer. Ramailah dia punya bodyguard datang. End up penutup SmackDown, kita dapat tengok yang Cody Rhodes ni sangat-sangat marah dengan Drew McIntyre apa yang dibuatnya kepada Jacob Fatu. Betul ke Drew McIntyre yang buat? Nanti kita akan buat satu teori untuk benda tu.